dengan ini berikrar mendukung cita-cita kami terhadap tugas kami dan menyatakan keyakinan kami pada cita-cita murni pekerjaan kami. Kami akan berbakti kepada masyarakat dan negara kami. Kami sentiasa menjunjung perlembagaan negara. Kami mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara pada setiap masa. Dewasa, pertama cita-cita saya nak jadi pramugari, tapi tak jadi. Nombor 2, saya nak jadi cikgu, memang Allah bagi. Selamat Hari Guru buat semua guru di seluruh dunia. Okey, cita-cita sebelum jadi guru memang nak jadi pendidik. Sama ada nak jadi pensyarah ataupun nak jadi guru. Alhamdulillah, Allah makbul dan Allah laksanakan itu kita. Amin sekali. Apakah pesanan daripada Ustaz untuk semua murid-murid dan guru-guru di SKBTN pada Hari Guru? Okey, untuk semua murid-murid yang dikasihi dan disayangi, mudah-mudahan semua menjadi anak-anak soleh, anak-anak solehah, jadi anak-anak yang baik. Hadiah yang terbaik bukan coklat, bukan apa-apa, tapi hadiah yang terbaik ialah kejayaan dan menjadi insan yang baik. Adapun untuk guru-guru, selamat berkerjaya dan berkarya untuk mendidik semua anak bangsa kita. Sehat. Silakan bagi tempat duduk. Kami jadi duduk atas.